tumbuh melata, saya merebah pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama yang diberi tanpa dipinta, Nak Ajrin Azalika binti Muhammad Fairul Uzwan. Berumur 12 tahun dan bersekolah di SK Kampung Beluka yang terletak di Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Kod sekolah saya adalah CBA 4108. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, tetapi kita sama-sama mendalami, meneliti dan memahami semua kata-kata yang sebuah karya yang berisi penuh dengan mutiara kata. Buku yang saya ingin kongsikan kepada anda semua berjudul Kau Adalah Dia. Buku ini diterbitkan oleh Fajar Becker. Nama pengarangnya adalah S. Diani Abdul Rahman. Buku ini mempunyai 648 halaman bercetak dan berjumlah RM25 di Semenanjung dan RM28 di Sabah dan Sarawak. Buku ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Lia atau namanya adalah Maria. Lia adalah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Suaminya meninggal akibat kemalangan antara sebuah kereta dan sebuah lori. Cerita ini sungguh menangiskan saya kerana cerita ini amat sedih sehingga saya nangis tanpa sedar. Selepas kejadian itu, Lia mula menutup hatinya untuk semua lelaki yang ingin kepadanya. Walaupun janda, ramai lelaki yang terpikat kepadanya kerana sikap budi pekerti, tertolak ansur dan bertanggungjawab. Mereka juga sentiasa memberi kata-kata yang manis buat Lia. Tetapi Lia juga tidak terima kerana di dalam hatinya hanya ada Irfan Maliki seorang. Pertama kali bertemu bersama Irfan Maliki, hatinya mula berdegup kencang dan mengatakan bahawa itu adalah suaminya. Mengapa? Kerana namanya serupa, rupa serupa, perbuatan juga serupa. Jadi, ia pun terpikat-pikat kepada Irfan Maliki. Tetapi alangkah terkejutnya, secara mengejut, Irfan Maliki mengajaknya untuk menjadi isterinya. Tetapi Lia tidak terima kerana di dalam hati hanya ada suami yang sudah meninggal. Ia mula terasa aneh dan mengatakan bahawa siapakah dia. Dia juga mengatakan bahawa dia itu di dalam situasi di dalam mimpi. Tetapi oleh disebabkan itu, hatinya mula terbuka untuk Irfan Maliki. Setelah itu, mereka mula berkahwin, bernikah dan selainnya. Hidup mereka bahagia selama-lamanya. Pengajaran yang kita boleh ambil di dalam ini adalah orang yang sudah tiada perlulah dikenal dengan perkara yang baik. Hidup mesti diteruskan walau kita hanya berseorangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.